Ingat seminggu kalau boleh. Balas lah nak cakap kan. Mak ayah sihat je. Apa aja sakit. Kadang-kadang sakit kaki kalau tak makan ubat. Baru ni sakit kaki. Ada kat YouTube punya. Tapi lagu yang I suka lah I dengar. Karena awak dah tuduh. Tak lah. Sebelum pada aku pakai tudung ni pun dah tak ada dah. Mungkin dia orang takut dah kot. Dia orang takut kot hari tu aku dah screenshot bubuh dekat story apa. Lepas tu dah tak ada siapa dah berani hantar macam tu dah. Dia orang takut kena apa ni viral kan dekat story IG. Dia pun tak berani lah. Dekat IG ya. Kai pun banyak. Berani hantar. Berani hantar. Okay, betul. Siapa berani? Hantarlah. Nanti I post dekat IG tau korang. Tak, korang rasa macam perfect sangat, besar sangat, kepanjang sangat sampai nak rasa macam nak kena tunjuk dekat orang kan. Tak apalah. Send je lah. Nanti I tunjuk dah bagi semua orang tengok dekat story. Sumino. Siapa tak suka pakai deodorant? Ada siapa yang tak pakai deodorant? Orang lain tak lah. I pakai.
Saya jarang pakai. Tu ada orang tak pakai. Nanti nak terkecil minum air banyak-banyak. Tapi bukan baby lagi. Dah, baby oil tu nak campur dengan lotion lah pakai. Awak nak kencing kan? Nak kang-kang kencing sampai puas ke? Sedap tak dari deodoran tak best. Apa pula ni? Borok apa pula? Deodoran lah, baby oil lah. Bosco. Akmal. Popo. Pelai-pelai pula. Borak dengan macam tu lah. Borak apa tak tahulah. Tiba-tiba baby oil. Lepas tu deodoran. Sabar sekejap saya nak sandal sekejap. Sakit belakang.